Hari ni aku nak cerita sikit pasal media sosial. Korang pun mesti dah tahu lah kan media sosial ni apa. Korang pun tengok video aku kat media sosial. Tapi kalau kau nak buat channel, kau kena ingat, kalau nak buat channel bukan senang. Banyak masalah yang YouTuber kena hadap. Ada yang subscribe sikit je, ada yang kena kecam, ada yang stres dengan media sosial, macam-macam lah. Jadi hari ni aku nak bagi tips sikit cara untuk jadi YouTuber yang berjaya. Disclaimer, semua tips yang aku bagi ni dari pendapat aku. Jadi korang boleh je try ikut tips aku ni. Yang pertama, grafik. Ya, grafik. Ya, gamer masih on ke? Kalau kau nak jadi gamer, pastikan grafik jangan kabur. Tapi lagi bagus kalau kau upload kat PC. Sebab bagi aku kalau kat PC lagi profesional lah daripada kat phone je. Bagi aku lah. Tapi kalau kau nak buat konten animasi pula, kau kena ingat 3 benda ni. Pertama, pastikan lukisan kau nampak cantik. Bagi aku lukisan kau tak payah pun nampak macam anime ke apa. Kau cuma kena pastikan yang lukisan kau nampak kemas tu. Lepas tu background janganlah kosong je. Tambahlah lantai ke, tikar ke, lampu ke, sofa ke, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang boleh je kalau background tu nampak kosong. Cuma kena pastikan sesuai ke tak kalau background nampak kosong. Kedua, animasi kenalah nampak smooth. Kalau kau ada masalah untuk buat animasi, cuba buat semi frame. Semi frame tu apa? Semi frame ni macam di antara frame pertama dan frame ketiga. Frame kedua kau buat cerita kau nampak kelakar sikit, tapi kenalah nampak bersambung sikit dengan frame pertama dan frame ketiga. Lepas tu inilah hasilnya. Okey tak aku buat ni. Tapi nanti animasi kau nampak macam kartun lah. Tapi aku rasa ramai kot yang tak kisah. Ketiga pula, jalan cerita kenalah menarik. Kedua, intro dan outro. Saya rasa sekarang kita dah tak boleh tambah intro dan outro kat video lah. Sebab sekarang kan orang lagi suka video shorts. Kita orang nak straight to the point. Tapi ada je durasi short yang panjang sikit. By the way, ni akak yang suka bongsu-bongsu tu kan, bila nak upload video baru. Tapi sekarang aku masih je buat intro dengan outro. Sebab macam tak best lah pula kan kalau tak ada intro dengan outro. Tapi satu hari nanti kalau view aku menurun, mungkin aku akan buat benda sama. Tapi kalau kau nak buat intro juga, pastikan durasi intro kurang 10 saat. Ketiga, komen. Setahu aku, komen ada 3 jenis. Komen positif, komen teguran dan komen negatif. Aduh, fokus saya Bim. Secara basicnya, komen positif ni komen yang baik-baik je lah. Aku rasa aku tak payah jelaskan kot apa maksud komen-komen ni. Kita teruskan je lah ya. Ada kawan animator aku ni, dia asyik dapat komen negatif je. Sebab dia suka buat konten pasal furry. Sorry ya, aku tak tahu macam mana nak jelaskan furry ni apa. Tapi furry ni boleh jadi sama ada elok ataupun tak elok. Cuma masalahnya, dia lukis furry yang elok je. Tapi ada je yang nak kecam kan. Itulah. Aku rasa aku dah tak boleh lah nak sambung. Jangan cakap macam tu. Kau buat je apa yang kau minat. Jangan layan komen-komen negatif tu. Aku appreciate dengan hasil karya kau. Mesti susah nak buat kan. Uish, thank you. Alright. Aku tak kisah kalau non-Muslim yang buat konten pasal furry. Tapi kalau orang Islam yang nak buat konten pasal furry, aku rasa itu bukan idea yang bagus lah. Tapi kalau kau dah terbuat, tak apa. Buat je apa yang kau minat. Jangan layan komen negatif tu. Aku pasti kat Malaysia ni mesti ramai yang tak suka furry kan. Atau orang biasa panggil anti-furry. Sebenarnya aku buat anti-furry. Tapi bukan semua furry aku tak suka. Kalau furry yang nampak comel sikit tu aku okey je. Sebab kalau aku search kat Google, furry ni tak haram pun sebenarnya kalau tak ada unsur negatif. Cakap pasal furry ni, korang dah tengok ke episod pertama Game Overs? Saja tanya sebab aku tak nak ketinggalan zaman. Tapi aku rasa rating untuk cerita ni 13 tahun ke atas kot. Sebab cerita dia ganas sikit. Jadi yang 13 tahun ke bawah tu jangan tengok cerita ni. Tengok je kartun je. Oh, sebelum tu, korang tahu tak kat media sosial ramai orang kecam je beta. Aku pun tergelak baca komen. Tapi lepas tu aku baru sedar, mak dia dah susah-susah lahirkan anak, cuba hormat sikit. Ya, aku tahu Gen Beta ni lain sikit dengan kita. Kecil-kecil lagi kehidupan diorang dah moden lah. Entah-entah diorang dah ada iPad sendiri lah. Apa yang aku boleh cakap, untuk sekarang kita layan je lah Gen Beta dengan baik. Sebab generasi Beta pun baru je mula. Jadi Gen Beta ni kecil lagi lah. Tak apa, kita tengok macam mana perangai diorang bila diorang masuk sekolah rendah nanti. Tengok je nanti. Bukan maksud aku orang yang komen negatif tu jahat. Aku rasa diorang pun tak perasan kot apa yang diorang buat tu sebenarnya salah. Awal-awal aku pun lebih kurang je sebenarnya. Okey, jom sambung. Yang keempat, viewer dan subscriber. Mesti ramaikan orang yang susah nak dapat view atau subscribe banyak. Jangan risau, aku tahu kena buat apa. Tak perlulah nak sedih. Kan aku cakap, buat channel ni bukan senang. Kalau kau tengah sekolah lagi lepas tu kau buat channel, tolong jangan ambil serius je. Anggap je semua ni sebagai hobi. Habis SPM nanti suka hati korang lah nak buat apa. Asalkan jangan buat benda salah. Oh ya, bila kau nak isi suara untuk animasi kau, suara kena jelas ya. Oh ya, lupa nak cakap. Korang kalau dapat komen negatif, seeloknya delete je lah. Tak payah pun nak ejek balik ke apa. Tak ada faedah pun. Kalau kau tak layan komen macam tu, nanti dia penat lah tu. Lepas tu nanti dia berhenti lah kot buat macam tu.
Kalau kau layan karang maki teruk pula jadinya. Lebih baik jangan reply komen macam tu. Tapi lain lah kalau kau memang terbuat benda salah. Itu kau memang kena perbaiki lah. Okey, yang kelima, trend. Tak asing lah, kita dah tengok macam-macam trend yang ada dekat media sosial. Jangan lupa upload tau. Kalau korang buat akaun TikTok, korang kena nak ikut trend, baru boleh dapat banyak follower. Dan tolong jangan jadi macam aku ya. Aku malas sebenarnya nak ikut trend, jadi jarang lah. Tapi bukan semua lah, ada juga trend yang tak elok. Macam trend seorang atuk kena tembak. Tahu kan trend tu? Dan kita juga kena hati-hati sikit dengan trend ni. Sebab ada trend yang boleh jadi dia ada maksud yang tak baik. Jadi hati-hati je lah ya. Okey, itu je. Kalau korang ada kawan yang ada masalah untuk buat channel, bolehlah share video ni dekat dia. Dan korang jangan ingat aku yang conteng gambar ni ya. Ada orang lain yang conteng. Jangan jadi macam dia, okey? Ni krayon kau ke? Konnichiwa. Okey, mesti ada yang tertanyakan kenapa aku buat video pasal media sosial. Ceritalah benda-benda yang terjadi kat aku. Okey, nama cerita ni kan start je borak-borak. Jadi tak kisahlah aku nak borak pasal apa pun kan. Lagipun kat media sosial memang ada macam-macam masalah lah. Sebab tu lah aku buat video pasal media sosial. Kalau ada bahagian yang aku macam marah-marah ke apa, bukan nak kata aku ni baik sangat. Kadang-kadang aku pun lebih kurang je sebenarnya. By the way, kan aku tersebut sikit pasal cerita Game of Thrones. Apa pendapat korang pasal cerita tu? Kalau korang tanya aku, okey je. Story dia okey je. Sekali lagi, semua ni dari pendapat aku. Sorry ya kalau ada yang salah. Okey, goodbye.